sampai juga saya dekat Maksu Beauty ni Ya Allah, walaupun kehujanan, mari kita lari. Wah, besarnya. So kita nak tengok apa yang ada dekat sini. Kemain besar tempat dia. Dia baru datang sebab tadi hujan. Ui, besar lah. Dia ada 2 tingkat tau. Yang ni aku memang suka ni. Minyak-minyak angin ni. Awak lupa ambil bakul ke? Adik nak yang mana? Adik nak mana? Ni yang mana? Mana? Oh, nak Vicks. Amboi. Letak. Baguslah kau. Sebelum ada semua, kita orang pakai ni lah Miami dulu. Lepas tu basah-basahkan sponge dia. Lepas tu bau-bau hapak gitu. Yang belah sana semua kosmetik. Sampai sini lah dah jadi macam 99 Speed Mart. Sabun ada ni. Macam-macam. Carry Junior. Jangan bagi adik tengok, nanti dia nak. Tengok. Aduh, terus ambil tu. Oh, nak bau. Wangi tak? Dalam bakul terus. Masuk dalam bakul. Oh, good. Pandai dia ketuk kakak dia ni. Kau ni asal buat gigi je nak ambil. Letak balik. Tak payah. Ambil. Lagi. Lompat. Tolong. Wow, syurga makeup dia. Brush dia memang teratur je dengan sponge kat atas ni. Dekat sini pula bag makeup dia. Wow, satu rak ni elegan je. Ada Kubremi. Banyaknya. Ni Lova, ni Sobela. Confused lah dia ni sebenarnya kat London ke kat Perak? Susah lah bawa Playboy ni. Semua orang dia nak try. Wah, atas ni Perfume Paradise je. Cepat jalan. Kita nak masuk dekat baju galeri. Wah. Jom. Ni malas lah Oh, yang ni bag dengan kasut. Kat sini budak-budak punya, ada orang besar punya. Bag balik kampung pun ada ya. Belah sini pula slipper, kasut dan sebagainya. Ni Giant ke Maksu Beauty? Confuse aku, besar sangat. Adik sini. Tak payah keluar sangat lidah tu. Tengok tu ada apa. Allah, pantang lah dia. Tengok stokin. Jangan tarik macam tu. Okey, RM1.9 boleh ambil. Ambil. Alah, nak pakai pula sekarang. Aduh, tak payah lagi. Jangan. Suka hati dia lah. Sekejap lagi bayar lah. Buat pis. Lagi sebelah. Bukan pis tu 3. Tak apalah, asalkan kau bahagialah. Jom. Okey, kita dah pusing-pusing. Kita nak naik dekat Maksu Gallery atas pula. Rak ni tadi kita tak nampak. Sini ada Okaya, One Minute Miracle. Banyak brand ada dekat sini. So dekat atas ni pakaian pula. Jom. Nasib kau lah bang. Nak gigit kepala you. Wah, betul-betul besar ni. Betulkan rambut. Ayu, macam-macamnya. Dia ada baju tidur lah, comel. Satin punya pun ada. Dress pun ada kat sini. Ni buat apa ni? Banyak dress. Wow, tudung pun ada. Macam-macam. Ni belik-belik nak ambil satu ke? Lepas tu seluar pun ada. Misal kata korang nak pergi mandi ke apa kan, tak tahu nak singgah kat mana, singgah kat sini. Telekung pun ada dekat sini. Anak tudung ada. Segala-galanya lah ada. Kalau korang rajin nanti korang datang lah menyelam Head to toe dekat sini dah macam Giant dah. Dia punya Carry Junior tu. Bagus ni. Bayarlah. Tak nak belah. Dah dapat. So dalam ni memang macam-macam. Korang kena datang. Ya Allah, staff dia peramah Bye. Dengan dia punya customer sekali peramah. Bye.